Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, video kali ini saya nak terangkan kepada anda semua tutorial bagaimana cara nak menggunakan link OOORI.com. Okey, langkah pertama tuan-tuan kena login ke stme.com/risk/login. Okey. Okey, buat sekarang tuan-tuan. Ini langkah pertama. Buat sekarang. Okey, lepas tu tuan-tuan login. Login gunakan tuan-tuannya email dan password. Okey, buat sekarang. Kita masukkan sekarang. Okey, lepas tu tuan-tuan pergi ke VIP member area. Klik sini. Tuan-tuan pergi terus ke autopilot MTX. Okey. Okey, inilah maknanya. Maksud saya, inilah link yang tuan-tuan kena OOORI.com kan. Okey. Inilah link yang tuan-tuan boleh gunakan untuk buat promosi di Facebook. Okey. Okey, sebagai contoh saya ambil 3 link, iaitu satu di link affiliate to main page, link kedua affiliate link to our new page, dan link ketiga adalah affiliate link to our Indonesia promotion. Okey. Okey, so sekarang saya buka saya punya notepad. Okey, ini adalah link yang saya nak OOR kan. Ini yang pertama iaitu link yang ini. Tuan-tuan tengok. Link kedua iaitu our new page, dan link ketiga adalah yang ini. Okey, 3 link yang saya nak OOR kan. Okey, so langkah seterusnya. Okey, lepas tuan-tuan dah pergi ke Extreme List member area, langkah seterusnya tuan-tuan pergi ke OOORI.com. Okey. Tuan-tuan buka new pad. Okey, new tab. Okey. Tekan sini dia buka lah new tab. Okey. Kadang nak buka new tab pun tak tahu betul. Okey, kita buka rl.com, enter. So terus pergi ke sini. So saya ambil link yang pertama ini, iaitu main page. Saya copy. Saya pergi ke OORI, saya paste. Okey, ataupun yang ni tuan-tuan delete dulu. Lepas tu tuan-tuan paste. Okey, nampak? Lepas tu tuan-tuan tekan next. Okey, di sini tuan-tuan boleh masukkan tuan-tuan punya ayat sendiri, tak ada masalah. Okey, sebagai contoh saya tunjukkan di sini, kita pergi ke Extreme Risk Club Facebook. Tuan-tuan pergi ke file. Okey, pergi ke file, pergi ke foto. Okey, pergi ke foto, cari OORL.com. Pergi ke sini. Okey. Tuan-tuan pergi ke saya punya komen yang pertama ni, tuan-tuan just copy yang ni. Yang kedua, sertai perniagaan e-commerce yang diperkenalkan oleh Syarikat Bersatu Berhad ditubuhkan pada tahun 1992, tuan-tuan copy. Pergi semula ke OORL, tuan-tuan just paste sini. So, title ni tuan-tuan tak isi pun tak apa. Okey. Dan di sini juga tuan-tuan boleh isi tuan-tuannya ayat sendiri, tak ada masalah. Okey, tak salah pun. Okey. Selepas saja selesai step kedua, tuan-tuan klik submit. Jadi inilah link tuan-tuan yang sudah di OORL-kan. Tuan-tuan highlight, right click, copy. Okay, kita cuba kita test link ni, kita paste. So kita enter. So maknanya dia akan pergi ke link ini. Sekali lagi kita cuba. Nampak? So inilah yang kita tulis tadi di step kedua, OOORL.com, betul? So kalau tuan-tuan tulis lain lah, ia akan keluar, betul? Okey. So orang akan klik pangkah, orang akan baca, dan kalau dia minat dia akan masukkan nama, email dan juga nombor telefon dia. Okey, faham? So sekarang tuan-tuan ini tuan-tuan punya link, tuan-tuan copy, tuan-tuan masukkan dalam tuan-tuannya notepad. Okey, ini link pertama, tuan-tuan paste. Okey. Sekarang kita buat yang nombor 2 pula. Kita buat nombor 2, iaitu BIS. Kalau BIS dia keluar apa tuan-tuan? Kita paste, enter. Dia akan keluar yang new page. Okey, ini new page kita. Ayat yang sama macam yang sebelumnya, cuma yang design berbeza. Yang tadi warna merah, yang ini warna ungu dengan design yang berbeza. Okey. So kita pergi semula ke OORL, pergi ke home. Okey, tuan-tuan ini delete dulu. Okey, delete, tuan-tuan right click, paste. Okey, ini yang kita nak OORL kan. Okey, tekan next. Lepas tu kita pergi semula ke
Facebook VIP. Okay, kita copy yang ini. Copy. Kerja ni tuan-tuan, copy paste tuan-tuan. Okay, tuan-tuan tengok video ni, tuan-tuan buat terus. Langkah demi langkah. Sangat senang, sangat mudah. Okay, sangat senang, sangat mudah. Okay, lepas saja sudah paste, tuan-tuan klik submit. Okay, yang ni tuan-tuan juga boleh ubah, tapi tak apa, just biar apa yang ada pun tak masalah. Okay, submit. So, ini pula adalah link OORL tuan-tuan yang nombor 2. Okay, tuan-tuan copy, and then cuba kita test di sini. Paste. Okay, kita paste. Sorry. Kita copy. Kita paste di sini. Kita enter. So, dia akan pergi ke extremerisk.com/biz. Okey, ini apa yang kita tulis di step kedua. Kita pangkar. Ya. So, inilah yang kita punya prospek akan tengok dan baca. Okey. Alright, so link ini kita ambil, kita right click, kita copy, kita masuk semula ke kita punya notepad, kita paste di sini. Okey, sekarang kita nak buat untuk link ketiga, iaitu untuk promosi Indonesia. Okey. Kalau tuan-tuan kembali semula ke autopilot MTX extremely.com. Okey, di sini tuan-tuan pergi ke Indonesia Promotion. Okey, kita highlight, copy. So, kalau kita paste di sini, kita enter, dia akan pergi ke promosi Indonesia. Okey, promosi Indonesia. Okey, saya tak tahu tuan-tuan sedar tak kita dah ada paste ni. Sebab apa? Kalau tuan-tuan selalu melawat autopilot MTX, tuan-tuan akan nampak setiap hari, ataupun setiap 2 hari, 3 hari, ataupun setiap minggu ada saja penambahan link terbaru di sini. Okey, so tuan-tuan kena manfaatkan link yang ada di sini untuk tujuan promosi. Okey, so link promosi ini tidak terhad kepada untuk promosi main page saja, malah tuan-tuan boleh promosi testimoni, new page, Indonesia promotion, untuk video-video yang lain-lain seperti di bawah ini, tuan-tuan boleh guna. Okey, right. So, sekarang kita berbalik semula kepada OOORL.com. Okey, sekarang kita nak pendekkan link Indonesia. Okey, kita copy di sini. Kita pergi OORL, kita pergi ke home. Kita pergi sini, kita delete. Kita right click, kita paste. Okey, kita paste. Lepas tu tekan next. Okey, put your HTML code here. Tuan-tuan pergi semula ke forum Facebook, VIP forum. Pergi di sini, highlight, copy. Okey, pergi URL, paste. Lepas tu next, submit. Lepas tu maka terhasillah link untuk promosi Indonesia. Okey, highlight, tuan-tuan copy. Kita cuba, kita test link tersebut. Kita paste. Ini link tadi. Okey, kita enter. Nampak? So, keluarlah promosi mengenai Indonesia. So, link ini, okay, kita copy, kita simpan di notepad. Okay, so sekarang tuan-tuan boleh save as, tuan-tuan boleh simpan di notepad. Okay, link OORL.com OORL saya Ijam. Kalau nak tahu nama-nama anda punya, ini saya punya. Okay, so senang ke mudah tuan? Memang sangat-sangat mudah. Okay, sekarang kita dah pendekkan. So, untuk buat promosi di Facebook, contoh saya nak promotekan link tersebut di Facebook. Okey, saya boleh ambil contoh di sini. Saya boleh ambil contoh di di Facebook. Saya pergi ke Facebook, saya pergi ke intro. Okey, saya pergi ke intro, saya ambil promosi yang ini. Okey, ini. Okey, saya pergi, saya klik copy. Saya pergi ke saya punya wall, saya paste. Okey. Okey, yang ini sama ada tuan-tuan nak bagi mereka tengok atau tak, terpulang, ataupun kita just delete. Okey, lepas tu kita letak link OORL khas untuk Indonesia. Maknanya yang ini untuk Indonesia betul. extremely.com/id. Okay, kita balik semula, refer balik ke autopilot MTX, betul tak? Inilah affiliate link Indonesia promotion adalah extremely.com ID. So, pergi ke notepad kita, inilah kita punya link, kita
copy. Kita highlight, lepas tu kita copy. Lepas tu kita kembali ke wall Facebook saya. Saya kembali, lepas tu saya letak anak panah ni, saya paste. Lepas tu saya buat begini. Lepas tu saya letakkan gambar. Saya upload. Pertama saya upload yang gambar Indonesia Pak Rudi. Lepas tu saya upload gambar ketiga, iaitu promosi banner. Dan saya juga boleh upload income testimoni. Okey. Saya upload income testimoni. Contoh saya nak ambil okey, saya nak ambil ini. Okey. Lepas tu saya just post. So ini adalah link, kita punya link yang sudah kita oorl.com kan. Okey. So kita tekan post, maka iklan kita sudah pun terpapar, diiklankan di kita punya wall Facebook. Senang ke? Memang senang. Memang senang tuan-tuan cara ni. Okey. So bila orang baca, orang berminat, orang klik, so orang akan baca promosi ini. Okey, orang akan tengok dekat pangkal ni, orang akan baca promosi. Orang baca promosi, dia berminat, dia akan masukkan nama, nombor telefon dan sebagainya, ataupun dia akan inbox kita di sini. Okey. So sekian saja saya punya tutorial mengenai cara nak menggunakan oorl.com. Saya harap tuan-tuan dapat mencubanya, dapat melakukannya dengan mudah, dengan senang tuan-tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat mencuba.